Oh, sedapnya Charles. Oh, hi. What's up everyone? We are back for another episode. Jom lepak with me, with your girl. So hari ni kita nak cari seseorang untuk kita lepak bersama. Tapi, oi, apa yang bercahaya sangat ni? Ya Allah. Lepak with me. Ya Allah. Where's my sunnies? Oh, hi. Dia kena extra spin. Siapa nama? Cahaya Ica. Cahaya. Nama I Ain. Kalau this is our first time Cahaya kan Cahaya. jumpa kan. Betul. Ya, I always nampak you dekat social media. Sebab kadang-kadang bila you punya content keluar, air mata I pun keluar sometimes. So I terpaksa macam it's amazing what you did. Thank you. Talking about family and everything, and then you ada mention you're the suami already. Ya. You kahwin awal ke macam mana? You dah, how long have you been kahwin? Actually, Macam sebab you dapat benda single lah. Saya tak pernah bagi tahu dekat mana-mana. Podcast mana-mana pun belum So pernah. you debut lah ni. Semua orang ketahui through here. Ya. 5 tahun more than that. Ada anak dah? Belum lagi. Belum ada InsyaAllah rezeki. coming soon. Tak ada rezeki. But you are blessed with so many things also kan. I nak tanya macam you dah kahwin before you hit your 30s kan. Would you consider kahwin sebelum 30? It's a life goal. Boleh je. Kalau sebelum umur 30 tahun pun boleh kahwin. Lepas umur 30 tahun pun boleh kahwin. Tapi masa saya kahwin memang saya tak fikir pun pasal umur. Tapi masa saya memang rasa dah, aku dah jumpa jodoh yang betul. Aku dah finally found the one. Yes. He's the one, the love of my life. Ya. And then saya rasa macam dia boleh jaga aku, saya akan rasa dilindungi, and then saya cinta dia sebab cinta. So sweet. So tak ada masalah pun kalau kita jodoh datang awal, boleh berkahwin. Jodoh datang lambat, jangan risau. Jangan disebabkan supaya orang nampak, supaya makcik-makcik bawang masa hari raya tak tanya kita, dah kahwin ke belum? Tak payah. Tapi kita yang tahu diri kita dah siap ke belum. Betul. Contohnya siap daripada segi emosional. Kalau ikutkan saya, Cahaya sendiri pun boleh dikatakan bukan usia yang matang dalam perkahwinan. Cahaya kahwin dalam umur 23 tahun. Yeah. Very young age actually. So saya pun matang setelah saya berkahwin. Dalam pernikahan tu saya belajar banyak benda. Saya belajar benda-benda macam mana cara kontrol emosi. Iyalah, dua kepala jadi satu bukan benda yang mudah. Betul. Dah kahwin ke? Saya belum kahwin lagi. Tak ada rezeki lagi. And I'm already surpassed 30 already. Yes. Yes, dia macam ni. I think everyone ada hala tuju yang lain-lain. Yes. Doesn't mean that macam kalau you nak kahwin, you kena expect semua orang nak sama path dengan you. It doesn't work like that. Yeah. Betul tak? Everyone diberikan rezeki yang daripada bentuk yang lain-lain lah. Macam you dipertemukan jodoh pada usia yang muda. Yang Alhamdulillah, rezeki you pun melimpah ruah. I'm already like 30 something. I'm still single, but I'm so blessed with a good relationship with my parents. So to set like 30 memang kena kahwin dalam life, I don't think so lah. I tak agree lah. Yes, I tak agree. Sedap pula benda ni, ya Allah. I'm so curious. You found the love of your life. Is that by your suka sama suka ataupun by arrange pertemukan oleh ibu bapa? No, actually saya jumpa my husband sekarang sebab saya cinta dan saya nak hidup seumur hidup saya. Itu je. Bukan sebab arrange marriage and everything. Memang you jalan-jalan, kahwin lepas tu you sendiri jumpa lah. Ya, sendiri jumpa. So macam mana bibit-bibit pertemuan tu? Kalau boleh share lah. Cerita sikit. Malulah. Husband saya dulu ada kedai spek mata. Optometrist? Yes, optometrist di Penang. Wow. Dia orang depan Penang ke? USM. Bukan, orang Sabah. Orang Sabah. Tapi dia merantau di Penang. Actually kita I duduk see. Penang dalam 8 tahun. Dan masa tu saya kan ada belajar di USM. So USM dengan optical dia memang berdekatan, depan-depan. Dekat. So bila saya jumpa dia, You memang really spek mata lah. kawan saya. Kawan you teman. Saya teman. Masa tu kan dia message dan dia cakap, "Hai Cahaya Ica." Lepas tu saya kata, ini budak yang dekat kedai spek mata tadi kan nampak profil dia macam kedai spek mata yang dulu-dulu kan, profil dia dengan bergambar yang tak seberapa elok tu kan. And then saya tengok, okey lah, reply lah. Masa tu tak ada niat pun nak kenal-kenal ke apa ke saja, nak reply, ya, hai. Lepas tu kita borak-borak. And then,
nampak selesa, macam rasa selesa pula. Saya 18 tahun jumpa dia. Oh, you jumpa dia 18 tahun? Yes, 18 tahun. Kita orang couple 2 tahun, tunang 2 tahun baru kahwin. So Wow. saya cukup mengenali dia dalam masa waktu panjang baru saya ambil keputusan untuk berkahwin dengan dia. Kalau tak baik, okay dah bye. Forever lah kan. But I think that's such a very nice period tau lah. Macam you kena 18 and that's when you macam masih muda, masih mengenali dunia. Ambil masa dalam 2 jam, Tapi- kenal hati budi. Umur dia lebih kurang sama you ke apa? Kita beza umur 8 tahun. 8 tahun? Yes, dia lagi Very tua. mature lah dia. Wow. Ya. But what do you think? Kalau if you were to be arranged on the marriage punya arrangement, how do you feel about that? Not sure. Sebab ada je yang parents kita arrange marriage kita pun tapi hubungan tu berkepanjangan. Sebab kan pilihan orang tua, pilihan parents kita kan adalah calon pada Yang anak terbaik dia, yang untuk kita. terbaik, yang matang kan. Ya. Tapi belum tentu kita suka pilihan mak kita sebab kita ni kan budak Gen Z. Kalau boleh kita nak disayang, kita nak dicintai. So kita tak sama test dengan parents kita. Betul. Kan? Ya. So sebaik-baiknya tak dikatakan tak okey, ada je yang okey tapi sebaik-baiknya biarlah pilihan kita sebab kita yang nak hidup sama-sama kan, bukan parents kita. Betul-betul. Macam bagi saya kan, if you ask me this question, waktu saya usia 20-an, saya akan macam, nah, I want to find my own love of my life. Tapi sekarang, as I hit 30s, the prospect tu, dia makin mengecil. Susah nak cari. And then, I tak kisah. Kalau let's say my parents macam decided, Ain, mama dengan baba macam nak kenalkan Ain dengan kawan kita orang punya tu, actually, I don't mind. I don't mind to kenal dulu hati budi and then from there, baru I decide lah. Because some people, they do find their love after kahwin, which is happily married and everything kan. Cinta berputik selepas kahwin. Ija, you rasa kan orang kalau nak settle down kan, dia pilih cinta atau dia memang pilih the right timing? Pendapat saya memang kena dalam planning. Sebab semua tak seindah yang dibayangkan, penat. Betul. Kita kena memang betul-betul prepare. Kena betul-betul prepare macam mana 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan jadi apa. Tolonglah janganlah sekedar cinta. Cinta boleh memudar bila-bila masa, boleh hilang bila-bila masa. Tapi Saya setuju bukan 100%, 200%. Betul. Cinta memang cinta. Tapi adakah dia membawa kebahagiaan? Ya. Hanya temporary. In the end of the day, duit juga bawa happiness. Ya. I know for me lah kan. Tapi I setuju. Especially kehidupan kita sekarang ni which so many issues going on Ya, kan. takut. Sebab sangat unpredictable. And well planning is really important for a better future. Ya. High five. Thank you so much, Haya, sebab lepak with me and hopefully I can see you soon and then all the best, Haya. Student life is expensive, but your meal shouldn't. So make sure to you flash your student ID at selected Mitarik Jalan Sultan and get 10% discount off your bill immediately. And now the best part is when you sign up as a member for free, this is amazing perks that you have. 50 points just for joining. Earn more points every time you dine. Redeem for free foods, exclusive deals and member-only perks. Lagi cepat you register as a member, lagi cepat you dapat makan free. So what are you waiting for? Click the link below or in our bio to find your nearest selected outlet. So what are you waiting for? Terkejut tak? Terkejut tak? Tak terkejut. Boleh duduk tak? Lama kita nyorok kat bawah tu tadi. sila, boleh, Thank you so boleh. much. Thank you so much. I'm super excited with this series. Mula, ni first time ke you dekat Mitarik ataupun memang you punya go-to place? Sebab orang cakap tempat ni kan tempat student lepak. Betul. Kita lepak dekat Jalan Sultan yang betul-betul Jalan Sultan. Oh, memang legit dia punya original punya place yang buka sampai pukul 6 pagi tu. Yes. So, Una still studying ke? Sekarang ni kita dah habis study dah. Baru habis Baru study. habis study. Sekarang kita dalam freelance content creator. Wow. Una, kalau Kak Ain tanya umur awak berapa, you boleh ke share? 24 tahun tahun ni. 24 tahun. You're still a baby. Actually, you nampak muda. I thought that you're gonna be like 21. Memang sangat baby face. Thank you. Okay, Una seeing anyone ke right now? Ke masih single and successful? Dia macam complicated lah. Tapi to be In exact. situationship. Oh,
That hurts. Actually, yes. Okay. Tapi senang cerita kita Dramatic. single je lah. Okay. Single je. Single je lah. Selagi dia macam tak cakap apa-apa, kita single lah kan? Betul. Okay, I want to ask you kan, at such a young age kan, would you consider kalau kahwin sebelum 30 tu is a must ataupun you rasa tak kisah? Okay, my life goal is I want to get married before 30 or else I don't want to get married. Macam tu. cuba share. Kita sekarang dekat ekonomi sekarang ni. Wow. Wow. Isu semasa. Okay, yes. Okay, dia macam susah lah kalau kita nak kata, okay, tahun ni aku nak kahwin. Tahun ni aku nak kahwin. Tak boleh nak cakap macam tu. Macam kita semua tahulah. Hidup ni bukanlah perlumbaan. Betul. Bukan marathon kan. Sentiasa kita berbalik pada rezeki yang Allah bagi. Kalau kita tergesa-gesa nak mencari jodoh. Tapi dia sebenarnya salah. Kalau kita keep bandingkan orang dengan kita kan. Orang dah kahwin, orang dah kahwin. Oh, kita ni bila nak kahwin ni. Kita ni macam tak ada siapa nak kita ke. Kita tak laku ke. Oh no. Actually, kita sebenarnya nak terselamat daripada gangguan orang-orang ataupun pilihan yang salah. Betul. Sama macam kita nak ada rumah besar, nak duit kaya. Ada takdir dia, ada rezeki dia. Sama lah macam jodoh ni juga. Bagi saya macam tak semua orang dia ada rezeki untuk berjodohan. Tapi ada juga orang dia ada rezeki untuk berjodohan. So, Wow. sentiasa percaya dengan takdir Allah. Jangan Betul. tergesa-gesa. Supaya kita tak salah pilih. Sebab Yes. salah pilih tu sebenarnya lagi meranalah hidup kita ni. Akak setuju. Such a wise answer at a very young age. Akak setuju dengan awak sebab saya rasa macam for me, every person have a different goal. And you tak boleh expect macam semua orang ada the same goal as you. Anything that happen, it because of a reason. Because Allah memang nak tunjuk that this is not your path yet. Betul. Rezeki you maybe bukan dengan jodoh, tapi maybe with your family. Betul. Kan? Betul. Bila kita bercakap pasal jodoh ni kan, kita selalu je macam kalau boleh nak cari jodoh sendirilah, kita nak bercinta, kita nak settle down. The only one, my true love. Betul. But how do you feel about arranged marriage? Maksudnya yang diaturkan oleh ibu bapa. How do you feel about that? Okay. Kita boleh terima kalau ibu tu ada calon yang terbaik untuk kita sebab kita percaya naluri seorang ibu tu memang tahulah apa yang terbaik untuk anak dia kan. Tapi sebagai orang yang nak pilih calon tu, of course tak ada pilihan juga. Yeah. Kan? So like kita menerima calon tu tapi kita kenalah juga macam kena kenal dulu betul-betul orang tu. Siasat juga background dia. Tanya mama, betul ke orang ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Kita kena tengok betul-betul orang tu sesuai ataupun tidak. Tapi pilihan tu still atas pilihan kita juga. That's very important. True. To make sure that the relationship work and then dapat berkat. Yes. Okay, next. Sekarang ni kan, for me lah, macam Kak Ain, as I'm getting older, it's very difficult for me to find potential husband lah. And then I've been on dating app. Okay. Okay. What's your thought on dating app? So, Are you on dating app? sabar jap kita minum dulu. Spicy. Okay. Saya pernah lah. Saya main tak lama pun, dalam sehari, 2 hari. Betul-betul sekejap tu. Ya, Ha. saya termatch dengan seorang ni. Saya dengan dia 2 tahun. Maksudnya bila you dah termatch tu, and Yes. then you like in a relationship for 2 years? Yes. So it works then? In a way it works and dia orang yang paling memahami situasi saya. Okey lah. Tapi kita orang break sebab tertentu lah. Secara baik Okay lah. ke? Your parents tengok ni boleh? Okay, my mom tahu. I would say in conclusion, dating app actually works lah if like the intention is there. It's a good intention you put outside, kan? Betul tak? Saya tak rasa semua orang dalam tu adalah aneh-aneh. Tapi cuma kita lah. Kita kan benda tu kan ada dia punya kriteria tu kan. So kita kena pandai lah memilih. Kalau rasa orang tidak aneh-aneh, kita unmatch je lah. You already on dating app, so just take care of yourself. Be mindful of what is okay, what is not. Okay. Mindful demi all. Ini tak bersentuh ni tak makan ni. Let me try. I never try actually this one, kan? Kalau sedap tu kita kena try. Hosek ah. Hmm. Ah. Pedas. Kak Ain cantik tau. Tahu. Kak Ain janganlah macam give up. On cinta ke? I would never give up. Terus. But love give up on me. Mesti ada Kak Ain. Pasti ada Jangan risau. Teruskan hidup. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang akan datang lagi. Betul. Okay, oh my God, Una. Thank you so much for tonight. I really enjoy it. Me too. Thank you for Me too. sharing your thought process. It's very intimate. I rasa macam betul-betul I bercakap dengan adik. And then you seem so wise and mature for your age. Keep it up and semoga success in whatever that you do in this life. Okay, and that's it guys from us and jumpa lagi on the next episode.
Kak, tapi minumlah dulu. Air ni macam sedap daripada tadi I Kita kena tengok. cinta dulu baru kahwin. Takkan nak Kan? cinta berkutik selepas kahwin. Kalau dia tak okey, takkan nak cerai. Tapi adalah kot kan? Adalah kot. Minumlah lagi dulu. aku- Tiba-tiba dah sedahaga kan? Ya. Apa cakap topik macam ni? Kejap lagi aku Panas kan? Apakah ciri-ciri future husband? Ada spesifik ke karakteristik ke you macam as long ada good heart ke memang nak anak datuk? Anak transfer. Oh wow. Yes. Tak ada.